ada 3 hingga 4 orang kampung, 2 mafia, 1 polis dan 1 doktor. Pada waktu malam, tujuan mafia adalah untuk membunuh salah seorang orang kampung. Tujuan polis adalah untuk siasat semua orang pada waktu malam. Kalau Alan angguk, maknanya betul lah itu mafia. Kalau Alan geleng kepala, maknanya itu adalah orang kampung. Tujuan doktor adalah untuk menyelamatkan orang pada waktu malam. Kalau pilihan sama dengan mafia, orang itu selamat. Kalau pilihan itu berlainan, orang itu mati. Pada waktu siang, majoriti vote hendaklah dilakukan untuk keluarkan salah seorang. Tujuan mafia adalah untuk menyamar diri sebagai orang kampung. Tujuan orang lain adalah untuk mencari siapa mafia dan keluarkan dia. Waktu malam dan siang akan diulangi. Mafia akan menang kalau 50% daripada mereka masih hidup. Orang-orang kampung akan menang kalau semua mafia mati. Well, have you met Janine? Sultry girl, golden glow, rode the wave and won the show. Now her voice is on the radio. And then there's me, far away, back at home, in the town where we were born. Okay, semua tutup mata. Semua tutup mata. Bangun. Operasi mafia nak membunuh orang kampung gagal. Siapa doktor? Nice. Nice job. Kampung kita selamat. By the way, aku polis. Aku dah siasat Razi. Nama aku je polis. Okay. Polis, nak bunuh konon. polis. Abang polis. Aku polis. Aku dah siasat Razi. Razi okey. Okay. Pandai kau Pandai kau. Aku baik. Mozek Pandai dia kau. nama dia. Senyap je, acap senyap je tu. Ha? Acap senyap je. Gantuk ah. Gantuk. So sekarang apa yang berlaku Korang borak-borak dulu, korang tuduh-tuduh orang. Bila dah ready vote Siapa cakap. doktor? So kita kena tahu siapa mafia sekarang. Tahu ke? Okay. Boleh beritahu kan? Kalau nak beritahu. Oh ya, Acap. So Aku rasa Aidil ni mafia. Ya, dia nampak excited semacam. Aku? Aidil mafia. Kau mafia Aidil? Untunglah semua tak nak percaya aku dari tadi kan. Katilah. Aku sebab Tak, sebab tadi awal-awal tu terus tiba-tiba Aidil dah betul bersuara kan. Aku bersuara dulu? Siapa yang bersuara dulu? Ya. Tadi. Aidil defensif. Aidil bukan orang kampung kan tadi? Oh, dia boleh kalau pun kau orang kampung kau boleh jadi mafia agak Dia kira Boleh mafia, tuduh. dia Oh, macam okay. dalam orang kampung dia macam hidden lah. Oh, okay. So, Aidil orang asyik panggil kau mafia. Kesian gila. Macam tu lah. Macam tak ada base. Aku selalu cakap benda yang betul, tapi tu lah percaya cakap. Macam tak ada base. Aku nak convince korang lagi. Aku nak convince korang lagi. Man. vote, aku dah vote Mozek. Sekejap. Korang nak vote Aku nak choose Mozek. Kau buat aku? Aku nak buat Mozek juga. Aku sebab tadi terdengar tadi kot. Oh ya, mungkin aku. Mungkin enggak. Polis, abang polis, betul tidak? Siapa lagi nak buat aku? Abang polis dia cari satu je. Abang polis tak tahu. Aku polis. Siapa lagi nak buat aku? Come on. Aku rasa aku mafia. Panda, kau buat aku. Panda, kau buat aku. Come on. Aku nak buat Ika. Ya, tak orang buat aku. Ya, korang nak vote sekarang. Okey, nak Okey, Aidil vote. Aku rasa acap. Satu Acap. Senyap ini tadi. Sumpah bukan Acap. Alah. Abang Wan. Tadi kau senyap pada kau ke mafia? Aku nak vote Mozek sebab dia buat reverse psychology kan. Suruh orang vote dia.
Tu asal. Okay. Yes. Okay. Aku Acap dulu. Tu dia tak sabar. Acap. Doh. Acap. Kejap lagi. Round depan ni kalau aku mati confirm dia. Ha? Jadi berawan. Amawan. Sekejap. Satu Acap, satu Amawan, satu Mozek. Okay. Ika? Mozek satu je. Mozek dua. Yes. Okay, Mozek dua. Ikuan. Acap buat aku ni maksudnya nak aku mati kan ni. Ikuan. Sekejap. Okay, Mozek dua. Aku dengan polis. Sekejap. Aku vote Mozek. Mozek tiga. Oh, okay. Aku ada tiga. Okay, cool. KD. Doktor tolong selamatkan aku lah. Please. Ha? Ika. Okay. Aku selamatkan kau tadi. Ika dua Okay, Mozek. Sekejap, dah berapa orang lah dia kena vote? Kira Amawan satu, Acap satu, Ika dua, Ika dua. kau tiga. Mozek ni. Aku tiga. Ha. Okay. Alah, vote dia sendiri macam bunuh diri kan. Tak cool lah. Aku akan stabilkan vote. Aku nak balance tau. Sorry Ika, aku vote kau. Ika. So, Panda? Mozek. Mozek 4. Razi? Bunyi. Okay, memandangkan ramai orang undi Mozek, aku vote Mozek juga. Mozek. Mozek. So, orang kampung telah membunuh Mozek. Mozek adalah mafia. Yes. Siapa doktor tolong selamatkan aku. Aku rasa depan ni Acap bunuh aku. Okay. Semua tidur. Semua bangun. Okay. Semalam operasi mafia untuk membunuh orang kampung berjaya. Mafia telah membunuh Panda. Panda adalah orang kampung. Dia Panda. Okay. Aku tenteram. Aku tak suka Aidil. Buat dia. Aku dah investigate semalam. Aku investigate Acap. Acap bukannya mafia. Betul. Aku rasa pun bukan. Aidil. Aku tak Aidil. Aku doktor kot. Aidil aku tadi. Aidil mafia. Aku doktor lagi. Aidil. Tapi Ika saya senyap macam betul juga. Ika. Ada Aidil. Aku saya Aidil. Tapi Ika muka dia macam dia sembunyikan sesuatu. Macam Bukan Ika. Macam menyembunyi menyembunyi. Kenapa kau rasa cakap aku? Bukan Ika. Bukan betul lah. Aku rasa Aidil lah. Aidil. Aku paling suci ke dia. Aku kan. Ika doktor Aidil. Weh, dah 10 game kot. Sebut kau tengok aku kan. Kalau korang nak, Aku tak salah kot. Tak semestinya kau semua nak kena doktor. Ika doktor. Dah aku dapat doktor, macam mana? Siapa doktor? Aku doktor. Kau nampak aku buat apa masa tadi? Doktor Aidil. Ha? siapa vote. Siapa nak vote angkat tangan jap. Siapa nak vote? Okay, start Aidil. Okay, Aidil. Aku rasa Aidil. Ikuan sebab dari tadi dia nak mempertahankan diri sendiri. Pui. Ikuan. Tak mungkin lah. Alah, kau dapat satu vote. Hebat. Kita selamat Ikuan. Aman. Chill. Okay. Apa? Okay, vote je lah. Aku orang kampung. Aidil. Tengok, Ikuan pula buat reverse psychology kan. Kan? Kau tengok permainan dia. Aku orang kampung. Tak apalah. Tapi aku rasa Aidil. Aku Aidil lah. Aidil. Acap. Aku, ya Allah. Dah. Ika. Kau mati lah kali ni. Okay. Ika. Mati lah kau. Siapa? Kamu lah, Aidil. Ika. Acap bukan, Razi bukan, aku bukan. Ika.
Mana nak selamatkan diri sendiri lah. Ika tak dengar suara Ika. Aidil, okey Aidil 2. Ikuan? Mati kau Adil. Aidil 3. Kau Adil. KD. Oh my god. Kena mati Adil. Kalah Adil. KD. Dah kau kalah Adil. Ika. Ika 2. Panda. Razi. Panda dah keluar. Razi. Razi undi penentu. Ika ataupun Ika 2. Aidil 3. Oh. Aku ikut okey, first, betul. aku first tadi aku buat Aidil. Aidil. So Terima kasih lah. Aidil terkeluar. Semua orang kampung telah membunuh Aidil. Aidil adalah mafia. Akhirnya aku tak mati. Aku punya percaya kau cakap kau doktor tau. Orang kampung menang. Orang kampung menang. Kampung. Orang kampung dulu. Siapa? Orang kampung. Tak, polis round ni power lah. Polis dia pandai. Dia tarik elai. Polis tadi siapa? Mafia tak sedang aku pun investigate lah. Doktor siapa doktor? Siapa doktor ni? Mafia Ika. Ika doktor. Thank you selamatkan. Kau selamatkan aku buat doktor. Tak kot. Ya, kali Pernah aku buat macam ni. Okey. Orang kampung menang.